Ini merupakan power bank mini daripada UDEC. Ada waranti 1 tahun guys. Support sampai 22.5 watt, ultra fast charging dan power bank dia simple dan kecil. So boleh katakan mini power bank lah. Dekat atas ada screen. So kalau korang nak tengok bateri boleh terus tengok. Ada port USB Type A, ada port USB Type C in case kalau korang nak pakai kabel korang sendiri, tapi dia memang dah bekalkan kabel sendiri dah dekat sini. So korang just bawa yang ni, kabel dah tak perlu fikir sebab kabel dah ada dekat sini. So ada Type C, ada juga Apple cable. So jom kita test dengan Apple. Itu dia guys, masuk dengan cantik. Okay, now kita test dengan phone 40 watt. Tapi power bank ni 22 watt je lah, 22.5 watt. Dan untuk phone Huawei ni kita dapat charging biasa. Kita test dekat phone 66 watt ni. Okay, yang ni pun dapat charging biasa juga. Nampak normal charging. So mungkin power bank ni dia support protokol-protokol tertentu lah, sebab dua phone yang aku gunakan support normal charging. Okay, kalau untuk Apple dia memang okey lah, tak ada masalah dengan Apple. So ada waranti 1 tahun dan dia juga bagi kabel Type C. So guys, kalau korang minat yang ni, check out dekat beg kuning kat bawah, 10,000 mAh.